Ibu makan nasi dengan air lagi ya hari ni. Maaf Azhar, belum dapat beri makanan sedap untuk berbuka puasa nanti. Dasar anak angkat tak berguna. Kau tergamak beri ibu makan sampah macam ni. Abang Adrian, patutlah ibu tak sembuh-sembuh. Rupanya anak kesayangan ibu ni cuma nak habiskan baki harta kita untuk beli nasi sisa. Duit pencen ibu semalam kau bawa ke mana? Jangan cakap kau guna untuk berpoya-poya. Bukannya jahat, Bu. Tapi duit terakhir ibu dah diambil Abang Adrian untuk bayar ansuran keretanya semalam. Jual rumah ini saja. Geran ada di dalam almari. Akhirnya jumpa pun. Hutang kita akan lunas guna benda ni sayang. Lantaklah pasal ibu. Yang penting kita selamat. Maafkan Azhar tak beritahu ibu. Gerannya dah diambil Abang Adrian masa ibu di hospital. Ibu jangan sedih ya. Azhar akan cari jalan lain. Aku tak ada ijazah dan tak ada kemahiran. Tapi aku kena dapatkan duit untuk ubat ibu dan makan berbuka puasa nanti. Bang, tak duitnya bang. Tolong sedekah ni bang. Sayang, tengoklah orang tu. Kenapa mukanya ira sangat dengan si anak angkat kat rumah tu ya?